Tempat terbaik jual emas Public Gold Part 2. Boleh tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa akan datang. Beliau sebenarnya ada 3 pilihan untuk jual emas beliau semula. Yang pertama adalah beliau boleh terus sahaja jual emas di dalam akaun emas gap tanpa perlu fizikkan emas tersebut. Spread value yang dikenakan hanyalah 9% sahaja. Pilihan kedua adalah beliau boleh sahaja terus jual emas tersebut di mana-mana branch Public Gold yang berdekatan dengan beliau. Tapi syaratnya mestilah emas fizikal macam ni. Lagi besar item emas tersebut, lagi kecil lah spread value-nya. Dan jika lagi besar item emas tersebut, lagi cepatlah tuan-puan nampak keuntungan emas tersebut. Yang ketiga adalah tuan-puan boleh saja terus jual emas tersebut di mana-mana kedai emas yang tuan-puan inginkan. Cumanya berbeza jika kalau tuan-puan jual di kedai emas lain, mungkin spread value yang dikenakan adalah lebih tinggi berbanding spread di Public Gold. Jadi untuk mudahkan urusan tuan-puan mestilah cari syarikat emas yang bagi jaminan beli semula kerana harga belian yang mereka tawarkan akan lebih tinggi jika itu adalah jenama mereka. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Boleh follow Wafa untuk ilmu emas dan kewangan seterusnya.